Dan pertandingan drama sekolah-sekolah tu anjuran DBP itu adalah kali pertama. Kali pertama dianjurkan dalam tahun tu. Ingat bang drama apa bang? Dia kena buat apa? Abang dia apa teater lah, persembahan teater. Monolog ke seorang-seorang ke atau kumpulan ke? Teater. Kami menakluk Melaka. Saya ni orang Portugis menakluk Melaka. Adalah watak Sultan Melaka, ada watak Dayang-Dayang lah, Okey, faham. Tapi pelakon terbaik tu abang? Pelakon terbaik tu saya. Handal. Masa tu Iya. pertama kali saya keluar dekat Utusan Malaysia masa tu. Saya ingat kita tajuk dia Azhan minat teater, menang pelakon lelaki terbaik. Saya ingat. Pada introvert tu. Dari situlah saya dapat keyakinan untuk bercakap dan sebagainya. Dulu saya paling takut nak bercakap depan mata orang. Dia kalau macam Syuk sini saya akan cakap. Tak adalah macam tu kan. Tadi abang borak dengan saya, abang tengok mata saya je. Saya dah nak tergoda tadi dah. Bahaya kau Tadi tergoda Kau yang nak goda aku. Bahaya ni. So maksudnya benda tu memang ada dalam badan lah. Itu DNA sudah ada dalam badan bang. Mungkin lah, tapi orang lain yang cungkil. Yang benda yang saya tak nampak. Tapi kalau saya tanya arwah abah dulu rumah saya ada keris. Bukan keris bersilat. Bapak saya tak boleh silat pun. Itu keris apa? Keris, orang kata bapak saya pernah main bangsawan dulu. Arwah abah saya. Saya tahu arwah abah saya pernah main kompang. Dia memang pandai main kompang. Kalau orang kena panggil marhaban, dia panggil dia. Orang seni tapi juga. dia tak pernah ajar saya. Sebab saya ingat ada satu kes dulu saya pernah nak main kompang, dia letak tempat tinggi. Saya ambil kompang tu jatuh, dia sumbing pecah, kena dekat saya punya sini. Aduh. Sejak pada tu dia